Nampak tu, di depan ni jadi. Tu. Nampak. Aku dah cakap mat. Kat tadi. Tengok makan cok. Kau gila kau. Kasar guys. Guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Jadi pukul 5. Oh, panas lagi guys. So aku kat tasik lah. Hari ni aku dengan Alung dah turun kat sana tu. Baru lepas hujan. So air agak naik. Kalau lepas hujan, kalau mancing kat tasik memang best guys. Sebab apa? Sebab banyak haruan akan keluar dan duduk kat tepi-tepi. Itu anak haruan ke apa? Aku nampak macam anak haruan guys. Yes, aku tahu tu anak haruan. Jagi aku ubah kat sana. Okay guys, so hari ni umpah kata hidup aku bagai. Kita tengok berapa ekor strike ada hari ni. Jadi korang jangan bosan lah kalau aku mancing kat spot sama je. Sebab aku pergi kat parit baru cuci tu. Ada 2 tempat parit baru cuci. Orang dah ramai guys. Dah ramai orang. So aku buat keputusan lah. Jadi lepas hujan pun cantik lah kalau main kat tasik ni. Okay, jom kita pergi kat sana kejap. Lepas tu kita pergi belakang lah. Alung kat belakang sana. Okay guys, aku nak ucapkan terima kasih mana dah support banyak channel aku. Dengan support korang, Alhamdulillah dapatlah kualiti video okey sikit lah kan. Okay, kamera upgrade lah. Okay guys, jadi korang share video ni kat kawan-kawan korang yang mana minat-minat casting kan. Kau beritahu lah kat dia orang channel ni, kau share kan. Jom kita pergi casting. Dah haruan tu dulu guys. Tadi aku nampak anak. Mana pergi anak dia? Memang buih anak tadi. Ni kalau tengok aku rasa lah guys. Bismillah. Try dulu lah Kalau kau main kat tasik ni guys, mana yang nak datang kat tasik ni, tasik Kerubung Perdana ni, kalau kau nak kas sini, kau datang, kau baling tepi-tepi dulu. Sebab selalu tepi ni yang saiz besar-besar kasar-kasar ada nyuruk situ guys. Alung kat sana. Kalau kau tak ada kat sini, kita pergi sana kita pindah kat Alung. Guys, sebab apa haruan suka duduk tepi-tepi dulu Sebab tepi-tepi ni dia berselut guys. Dia berselut. Dia berselut sampai ke situ. Tengah ni dah pasir guys. Tasik ni. Aku rasa anak dia ada dekat sini guys. Kau rasa dia ada dekat sini. Ni kau bawa anak kau. Hello strike guys. Tapi ikan hilang. Tinggal 2 ekor. Habis aku bawa banyak tu. Ini bawa 12 ekor guys. Tapi curut dah naik 2. Kena rembat 1. Kena rembat 1. Belum time dia keluar lagi ni. Kasar ni. Kasar ni. Kasar coy. Makan mat. Jangan makan cok. Kau gila kau. Jangan makan guys. Kasar guys. Gor-gor mat. Kasar guys. Tu nak buat ni. Kasar guys. Mana pintu dia buka kan? Dia main dalam mulut. Dia terus ambil siap. Aku nampak je main tadi. Hati-hati. Jangan potong.
Alhamdulillah Mat. Besar Mat. Aku kat tali dah. Ya Allah, bawa kat sana Mat. Dia tali balik kat kau. Kepala. Ha. Berapa kilo guys ni? Aku dapat dia naik ekor macam ni. Aku balik tu ambil je. Alhamdulillah. Besar guys. Siapa yang request tadi nak Wan dapat? Macam ni. Aku tak request kan? Cak Wan request aku dapat. Aku request dia yang dapat. Wah. Bawa sana Mat. Aku pakai ikan. Sakit. Ada Amazon. Amazon je. Okay, Mat, nanti. Sayang tak ada apa? Ahmed? Satu kaki lebih. Satu kaki lebih? Panjang ni. Paling bagi besar sikit, Mat. Gigi dia padu siap. Gila kau. Wah, nampak kosong kan? Nampak. Guys. Tak tahu berapa kilo guys. Agak berapa Mat? Dia rasa sekilo lebih. 15. Oh, dia terus ambil guys. Okay, dah lembab. Ya guys, jom cari lagi. Tu dia. Agak berapa? Tapi tengok pada panjang kan. Mana dia lari? Harap gempa guys. Curut. Awak ambil katak saya. Ada dia. Mat. Dia main tepi ni. Nampak tu, dia main depan ni jadi. Nampak bunyi tu. Tu. Ni, dia main keluar ikan ekor siap. Pasang dia tu. Aku tak tahu lah. Bagi aku pula try dapat. Mana? Ni buaya tepi ni. Oh, tu. Aku tu tepi ni, main tepi ni. Kat situ aku dapat tadi. Lah, asyik kau je. Go. Ini kata kau nak keluar sial. Tu. Dia makan mana? Tu buaya tu. Kat kau. Kau ada siap. Bunyi ke tak? Oh, dia makan 2 tali kau dah lari. Nampak? Nampak? Aku dah cakap, Mat. Buka tali. Oh, damn it. Alhamdulillah. Pas. Guys. Second strike, guys. Dia Gulu. Guys, dia main keluar ekor situ. Aduh, guys. Dia makan diam betul tak? Alhamdulillah. Oh, patah aku itu. Dia lengkap dah. Ujung-ujung. Monster kat tu, Mat. Ada anak ke apa? Tak tahu lah. Sial, lubuk dia kat situ ke apa? Habis sebat dah lu. Sebat dah lu, guys.
Tak apa dia nak. Yang ni sebab saya ni sebab aku tak apa. Aku nak mancing. Ha? Orang mancing? Tak ingat kena dia nak mancing. Apa-apa lah, kita dah dapat dah. Kau try balik situ. Tapi aku rasa dia sepasang kan? Tak, aku rasa tu tempat dalam pun situ. Okay nak. Guys, menggigil guys. Okay. Weh, daripada kau remet mancing dapat saiz macam ni. Mak. Abang nak angkat. Okay guys. Oh, saya. Oh guys. Macam ni yang kita nak guys. Minggu depan ramai orang cari tak? Waduh guys. Oh, siap cium. Yo. Oh. Saya angkat gambar. Wow. Panggil. Kau dah. Dua-dua tempat sama ke? Ya. Wah. Guys, ni dah hasil ni guys. Oh, tu dia. Ya, tu dia guys. Saiz padu guys. Lama gila tak dapat saiz sini.